Buku dah beli, alat tulis dah beli, kalkulator dah beli, macam-macam semua dah komplit. Kasut sekolah pun dah beli. Jangan pakai beg sekolah ni dah. Nak masuk form 1 takut kena gelak dengan member. Yang ni sampai darjah 6 boleh lah. Beg pun beli dekat online guys sekarang guys. Jimat guys. Okey, beg dia macam ni. Harga dia murah je. Kita tengok dia punya kualiti guys. Okey, ui not bad lah dia punya kualiti. Nampak? Kain canvas macam ni. Dan dia punya tali pun nampak macam agak solid dan kemas lah. Nampak ada double layer dia punya jahitan. So boleh letak buku tulis dekat depan. Boleh letak buku kecil-kecil dekat depan. Buku yang besar-besar ni kita letak dekat bahagian paling belakang ni lah. Dia ada padding dekat dalam ni. Padding yang macam ada span macam tu. Ui muat besar tau beg dia. Ini aku letak semua subjek saja nak test. Buku tulis, buku, teks. Nampak guys. So masih banyak ruang yang ada. Beg ni cukup-cukup besar untuk tingkatan 1. Lepaslah dia bawa. Tapi tak adalah dia orang bawa semua buku kan. Ni contoh saja. Kalau korang nak beli beg ni memang boleh muat banyak dan tahan lasak. Dia ada pemegang juga dekat sini. So korang boleh pegang macam ni dan korang boleh galas dekat belakang korang macam ni. Banyak buku boleh lepas dan saiz dia masih tak nampak besar. Dan dia punya padding bila korang galas ni, padding dia dekat bahu ni ada span dan tak sakit, sesuai untuk remaja tingkatan 1. Style pun style yang simple, sesuai untuk anak korang. Murah je dekat Beg Kuning, korang boleh pilih.